Daus. Ya bang. Kereta saya kat itu kan loan dah lulus. Okey. Lepas tu apa dia punya next stage Okey, soalan ni menarik sebab kita akan explainkan proses selepas loan lulus. Biasanya customer tak faham kereta recon ni proses dia macam mana sebab dia bukan kereta baru. Jadi kita akan tunjukkan macam mana kita akan buat daripada loan lulus tu, keadaan daripada Jepun dan kita akan proses seterusnya. Sebagai contoh, okey, kereta ni FL5. Tapi kereta ni biasanya kita tak akan buat apa-apa sebab yang ni grade dia 6A. 6A ataupun 5A biasanya condition dia sangat perfect. Tapi biasanya kita buat masuk kereta 4 ataupun 4.5 tu normal. Kalau 4 ataupun 4.5 dia perlukan untuk proses touch up. Itu orang kena faham. Jadi dekat sini kita ada banyak condition kereta. Biasanya kita ambil 4.5 dan 5 lah. 4 jarang-jarang kita ambil. Jadi jom kita tengok sebelum pergi ke exterior touch up, kita tengok interior touch up. Jom follow saya. Sebagai contoh, yang ni kereta ni loan dah lulus, proses kita akan buat interior touch up. Jadi interior kita panggil specialist datang untuk touch upkan apa yang perlu. Mai, saya tunjukkan. Kalau kita buat interior touch up, nampak tak macam ni? Macam ni semua. Dekat rail-rail semua ni yang mana cala-cala semua kita akan buat balik. So depan, belakang, tepi, pintu semua. Untuk bahagian interior touch up kita akan buat full detailing, full touch up. Jangan risau sebelum kita buat touch up untuk luar, okey? Touch up dalam ni kita buat A to Z. Dalam dah nampak cantik. Okey. So dalam enjin pula macam mana? Okey. So selepas kita buat interior touch up, kita akan buat body touch up. Kita panggil exterior touch up dan juga kita akan buat service. So proses dia ambil masa sebab dia melalui proses-proses yang kita panggil recondition. Jadi, jom ikut saya kita pergi ke workshop untuk buat PDI, pre-delivery inspection, dan juga workshop yang kita buat touch up. Jom. Inilah dia bang. Kita buat touch up untuk body. Kita panggil exterior touch up. Mai ikut saya. Contohnya C200 ni grade dia 5A. Tapi kita akan checking dan kita akan start polish. Kalau rasa tak boleh polish, baru kita start touch up. Tapi seelok-eloknya kita checking dulu. Makcik, kita tengok. Jom. Ini proses yang kita akan buat sebelum kita touch up. Jadi contohnya, yang sikit-sikit cala-cala halus macam ni pun kita akan marking supaya kita boleh polish betul-betul bagi recondition tu perfect. Jom kita tengok. Banyak. Kereta ni memang akan banyak marking-marking dia. Ini normal. Dekat sini semua yang mana ada sikit-sikit stone chip pun kita akan remark juga. Walaupun kereta cantik macam mana pun, contoh macam ni, walaupun kereta ni perfect, tapi dia akan ada sikit-sikit. Kita akan touch up juga sikit-sikit. Okey? Jom ikut saya kita tengok bahagian dalam oven macam mana. So kita tengok ni GR86. Ini yang kita akan buat. Kereta ni ada stone chip So kita akan gosok-gosok. Lepas tu kita akan spray. Sebab dia kena stone chip tu, kita polish macam mana pun memang tak jadi apa juga. Inilah kita panggil recondition. Jom kita tengok. Ni kita ada oven ni. Ya, best. Okey, jom ikut saya. Ini oven khas untuk kita spray. Nampak tak? Kereta kita akan balut betul-betul. Contoh macam ni. Walaupun bukan kereta recon, kereta Azia sekalipun, workshop ni buat touch up masuk dalam oven. Jadi kualiti terjamin. Apatah lagi kereta recon, kita akan jaga kualiti. Cat memang kita akan jaga. Okey? So next proses selepas touch up, biasanya kita akan buat puspakom. Dan sebelum tu pergi puspakom, kita akan buat PDI, pre-delivery inspection. Jadi kita akan ke workshop pula lepas ni. Kita akan tengok proses untuk kita serviskan supaya customer puas hati dapat kereta tu. Jom ikut saya. Inilah workshop untuk kita buat servis. Sebelum kita keluar, kita akan tukar minyak hitam, tukar filter. Kalau minyak gearbox perlu tukar, kita tukar. Brake pad perlu tukar pun, kita tukar. So inilah dia ECW Motorsport di Bandar Baru Bangi. So apa yang kita buat? Jom kita tengok apa yang menariknya proses pre-delivery inspection ni. Kita tak main-main dengan kereta recon, kita proses dengan cara sebetulnya. Jom. Okey, bukan kereta recon saja dekat sini, kereta kancil pun
Kaca lampu bulat pun kita boleh servis dekat sini. Kereta performance pun kita boleh servis dekat sini. Kat sini memang all in one. Apa jenis kereta pun. Dan jom kita tengok contoh kereta yang nak keluar. Contoh Alphard ada dekat atas tu. Jom mari kita tengok. Sebelum kereta ni keluar, kita tengok minyak hitam dengan filter. Apa yang perlu tukar, kita akan tukar dekat sini. Contohnya macam ni. Meh. Secara live ni kita akan tunjukkan. Ni. Ni kita panggil minyak hitam. So, meh dekat sikit bagi yang belum pernah tengok. Minyak hitam betul-betul hitam dekat sini. So, inilah dia, kita drainkan minyak ni. Kita buang semua, lepas tu baru kita tambah biasanya minyak semi ataupun minyak fully lah. Okey, dengan filter wajib kita tukar. So, itu yang pentingnya sebelum kita keluar, kita make sure minyak enjin, filter, lepas tu kalau minyak gearbox dah perlu tukar, kita tukar. Brake pad pun kita akan check juga. Itu namanya pre-delivery inspection. Sebab kita buat benda ni semua, kita bagi warranty sehingga 8 tahun. Jadinya kita tak nak customer pening. Itu yang kita janjikan pada customer. Okay? So, next kita akan pergi pada delivery proses yang terakhir, iaitu kedai polish dan tinted. Okay, jom. Okay. Tada. Okay. So, kita buat tinted dekat sini, dekat 99 Pro. Macam ni, full gelap dia. Kita dah polish, lepas tu dah siap tinted. Jom kita tengok proses dia. Okay. Bagi orang yang confused pasal tinted ni, biasanya kita boleh gelap 30% dekat cermin depan, 50%, dekat belakang ni 100% pun tak apa. Ini standard JPJ Malaysia. Tapi kalau dah gelap macam ni, sendiri faham lah macam mana. Okey, jom kita tengok. Ni kita bersama otai-otai kita tengah buat tinted dekat sini. Nampak? So, proses tinted ni tak lama. Mungkin dalam 2-3 jam satu kereta boleh settle. Kita settle tinted, kita akan polish macam ni. Ni proses sebelum kereta keluar. Nampak tak? Kita polish betul-betul satu body kereta. Dengan cermin-cermin semua kita akan hilangkan watermark dia. Jadi kat sini memang A to Z. Sebelum proses delivery, kita akan buat macam saya kata tadi, kita akan pergi touch up luar, touch up dalam, kita buat PDI service. Lepas tu final, dekat sinilah kita akan hantar untuk tinted dan juga untuk polish. Dan kita ada juga coating punya package. Kalau minat boleh Roger, sebab kita akan buat A to Z dekat sini.